Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya minta maaf sebab hari ini sebenarnya saya tak berapa sihat hari ini. Saya sesama, jadi suara saya agak lain hari ini. Tapi seperti biasa kita akan meneruskan acara kita iaitu mereview sebuah lagi SUV. Bukan SUV, MPV GWM WG9. Okey, yang kereta ni sebenarnya position dia agak unik. Kalau dulu kita ada petrol, kita ada Velfire, kita ada Alphard, kita ada elektrik, kita ada Zeekr, kita ada Denza dan kita ada Xpeng. Tapi tak semua orang suka petrol saja dan tak semua orang suka elektrik saja. Hari ini kita ada sebuah MPV PHEV. Seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan kalau korang nak tengok video Alphard versus GWM, boleh tengok link dekat atas. Klik link dekat atas. Okey, pertama kali kita bercakap berkenaan dengan saiz ataupun dimensi MPV inilah. Kereta ni memang cukup besar lah. Dia punya panjang lebih kurang 50 mm, lebih 5 meter. Manakala dia punya wheelbase lebih kurang, dia punya lebar lebih kurang 1985 mm. Dan saiz ni sebenarnya lebih kurang je dengan kereta-kereta ataupun MPV yang lain. Cuma yang ni dia lebih pendek dan tinggi sedikit berbanding dengan pesaing dia yang lain. Fokus kali ini kita nak tengok dia punya rekaan depan iaitu di bahagian grill ni sendiri, di mana GWM menamakan rekaan grill ni sebagai rekaan waterfall punya design. Dia lebih kurang sama dengan rekaan yang digunakan oleh Rolls-Royce. Nampak besar, nampak gah, nampak konservatif, nampak bergaya. Manakala dekat depan ni kita ada lampu LED sepenuhnya dan juga kita ada corong angin di bahagian sisi. Secara keseluruhan mungkin design dia agak konservatif dan nampak biasa-biasa sahaja. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok di bahagian sisi dia pula, tak ada benda yang orang kata bila kita tengok kita rasa wow, nak belilah kereta ni. Kalau dilihat secara sekali imbas, dia punya sisi garisan tu nampak biasa. Ada bumbung, ada shoulder line, ada roof floor punya line. Tak ada apa yang menarik. Rim pun menggunakan rim 18 inci, manakala tak ada chrome dekat bahagian bawah. That's it. Kalau sekali tengok mungkin kita akan rasa terlalu konservatif, terlalu biasa. Tapi mungkin setengah orang suka dengan rekaan ni sebab dia nampak terlalu clean. Tapi cerita dia berbeza dekat bahagian belakang MPV ni, di mana kalau kita tengok memang nampak menarik lah. Especially lampu dekat sini, dia boleh menjadi lampu signal dan boleh menjadi lampu waktu malam ataupun tail lamp lah. Dan dia ada satu lampu LED yang tebal dekat bahagian atas ini. So sekali tengok mungkin kita rasa macam terlalu American pun ada. Dan pada masa sama dia punya penegasan di bahagian belakang ni nampak gah. Dan elemen yang saya suka ialah elemen di mana wiper dekat sini disembunyikan di bawah spoiler. Dan kalau kita buka dia punya bahagian belakang ni, kita masih boleh mendapat lebih kurang 233 liter ruang kargo. Boleh tahan besar untuk MPV yang bersaiz gabak macam ni. Dan kalau kita boleh lipat lagi, kita dapat lebih kurang 1785 liter ruang kargo. Tetapi cerita dia bertambah menarik kalau kita bercerita mengenai platform MPV ni lah. Dan platform MPV ni dinamakan sebagai platform New Luxury Dedicated Platform yang memang dibina daripada awal mengkhususkan penggunaan new energy. Maksudnya dia boleh menjadi PHEV, dia boleh jadi EV. Tapi untuk yang kita review hari ini, dia memang sebuah platform PHEV. Di mana? Di mana dekat bahagian depan dia menggunakan suspensi McPherson, manakala dekat bahagian belakang dia menggunakan suspension multi-link. Dengan kedua-dua suspensi tadi disambungkan kepada frequency response damper dan juga rebound stop. Dan saya dapati kalau kita bawa kereta ni laju, walaupun kereta ni berat, dia tak berayun, dia stable je pada hal laju tinggi. Dan platform ini juga istimewa dia memang direka bersama-sama dengan lantai yang rata supaya dia memuatkan bateri di bawah lantai tadi. Bateri 44 kWh tu membolehkan MPV ni dipandu walaupun pada hal laju tinggi pada sekitar jarak 145 km WLTP. Manakala bateri ni juga kita boleh charge selama 6 jam kalau kita pakai plug biasa 6.6 kW ataupun 26 minit kalau kita charge daripada 30% kepada 80%. Okay, mantap juga dia punya teknologi ni kan.
Di bahagian depan platform ini pula terletaknya enjin 1.5 turbo TGDI yang menghasilkan sekitar 150 PS, 240 Nm torque. Disambungkan dengan sistem DHT 4 speed. 4 speed saya ulang. Memang dia punya sistem ni bukan calang-calang power dia. Powertrain ini juga disambungkan dengan dua motor elektrik, lebih kurang ada 109 PS, 170 Nm torque untuk motor dekat depan. Manakala dekat motor belakang kita ada 184 PS, 232 Nm torque. Total dia 442 PS dan 642 Nm torque. Padu gila dia punya pergi tu bro. 3 perkataan yang sesuai untuk menggambarkan rekaan dalaman WJ9 ni. Mewah, lapang, praktikal. Mewah ni memang luas gila. Kat sini kita ada ruang simpanan, kat sini ada ruang simpanan, kat sini ada ruang simpanan. Praktikal. Kat sini ada butang. Semua fungsi-fungsi utama aircon dekat sini. Nak buka, nak tutup, nak kita 360 pun dekat sini. Nak aircon kat belakang kat sini. Semua dekat sini. Dan pada masa sama, saya cakap mewah. Sebab seat dia ni memang mewah betul. Dengan warna beige macam ni. Ada butang Bose kat sini. Ada ventilation, ada massage. Semua lengkap dekat sini. Dan pada masa yang sama, dia punya rekaan kabin ni cukup moden. Sebab apa saya kata moden? Sebab dekat bahagian depan ni kita ada lebih kurang 14 atau 15 inci skrin multimedia. Dan dia punya skrin ni memang cukup canggih. Sebab apa? Walaupun kita gunakan, let's say kita guna Android Auto whatsoever, dekat bahagian bawah ni dia punya taskbar ni takkan hilang. So at any time, let's say kita dah pergi ke ruang depan dan kita nak akses ruang ataupun fungsi-fungsi utama kenderaan, just tekan kat sini, dah patah balik. Nak pergi ke bahagian lain, tekan kat sini saja. Let's say kita nak masuk kita punya Android Auto pun Apple CarPlay lah. Manakala dekat depan saya ni pula kita ada skrin ataupun meter digital sebesar 12 inci. Dekat depan saya ni ada lagi HUD. Tak cukup dengan itu. Dekat sini cermin pandang belakang menggunakan kamera dan juga skrin. Jadi kalau ada orang belakang langsung tak mengganggu. Ciri yang saya paling suka pada kereta ni adalah dia punya wireless charger. Wireless charger kalau kebanyakan kereta memang slow. Yang ini 50 watt bro, lagi laju daripada saya punya charger. Dan sepanjang perjalanan bateri memang boleh naik. Kalau setengah kereta, kalau kita guna yang ni, bateri boleh turun. Kat sini kita ada ruang simpanan yang seperti yang saya cakap tadi. Tapi pada masa sama, kalau kita buka, kita boleh akses fridge 12 liter kat sini. Maknanya minuman kita memang sentiasa sejuk. Okey, fungsi utama kereta ni adalah untuk membawa bos lah. Takkan bos nak duduk depan, bos kena duduk di bahagian belakang. Dan kalau bos duduk di bahagian belakang, benda yang paling penting adalah dia punya cushion ni sendiri. Memang cushion ni memang supportive, cukup luas, macam lounge dekat airport. Memang cukup selesa, siap ada ventilation, siap ada massage. Bukan itu saja, kita ada controller dekat sini, physical button control, di mana kita boleh control semua fungsi-fungsi yang ada pada seat ni. Sebagai contoh, kita nak buat zero gravity seat je, kita tekan je kat sini, tengok dia dah ubah. Dan pada masa yang sama, dekat bahagian bawah ni kita ada USB charger, ada 2 point. Kita ada meja dekat bahagian depan saya, dan skrin dekat saya depan saya ni susah. Skrin dekat saya depan saya ni dia akan menjadi 15.6 inci. Tapi tak semua klien yang akan mendapat skrin 15 inci ni, di mana hanya 1000 pembeli terawal saja yang mendapat skrin dekat bahagian depan ni lengkap dengan skrin 15 inci. Dan akhir sekali dia ada panoramic sunroof dekat bahagian atas ni. Okey, di sini saya nak tunjuk dia punya fungsi PTIs ataupun fridge sebesar 12.5 liter, di mana kita boleh buka dan kita boleh laraskan suhu yang ada pada panel-panel ni lah. Tetapi berbanding dengan kebanyakan MPV lain, fridge ni kita boleh panas ataupun sejukkan. Sejuk kalau mana ada buat panas kan? Kita boleh sejuk dan operasikan fridge ni selama 24 jam. Kalau kita nak letak sayur, kita pergi Cameron Highland, nak beli sayur, Kobe's, kita nak beli strawberry, kita nak make sure benda tu sejuk, boleh 24 jam. Maksudnya kita tinggalkan kereta 24 jam, still sejuk, still operate dengan menggunakan bateri yang kita ada. Untuk kebanyakan MPV, dekat bahagian belakang ni memang kebanyakan memang tak best lah. Sebaliknya untuk MPV ni, di bahagian belakang dia memang cukup selesa dan mewah. Sebab dia punya cushion memang cukup tebal dan juga lembut. Pada masa sama, dia tak meninggalkan sebarang orang kata menjadikan ruang di bahagian belakang ni tak best. Dia still ada aircon vent, dia ada USB dekat sini, ada 4 USB semuanya. Ada tirai kiri kanan ni, dan kalau kita nak bawa seat ni ke depan, just kita tarik
dan bawa ke depan, sebab dia menggunakan rail yang sama ataupun railing yang sama untuk seat depan ni, di mana kita boleh tolak ni seat ke depan, dan pada masa sama seat ni kita boleh sandarkan lagi untuk mendapatkan posisi yang paling selesa semasa kita berjalan jauh. Okey, saya ada terlupa satu lagi benda yang menarik dekat bahagian belakang ni. Dia ada dua isofix mount, satu dua kat bahagian belakang, satu dua. So dia ada 4 isofix mount untuk MPV ni. Jadi kita dalam sesi pandu uji kereta ni, dan jadi saya nak cerita beberapa perkara penting berkenaan dengan kereta inilah. Yang pertama, dia ada beberapa mod pemanduan yang kita boleh pilih, dan kalau tekan sini kita nampak dekat sini mod pemanduan dia. Dia ada 2 atau 3 mod pemanduan: HEV, hybrid, EV priority ataupun EV. So dia tak ada sport ke whatever kan. Sebab apa? Sebab apa dia tak ada sport? Sebab kereta ni sebenarnya walaupun dalam apa jua mod dia, memang dia cukup power dan padu. 0 ke 100 5.7 saat saja. Top speed dia pula dia kata 190. Tapi lebih pada tu dia boleh pergi. Memang saya cukup respect dia punya figure-figure dan performance dekat dunia sebenar untuk kereta ni. Dia macam under promise, over deliver kan ni. Tapi pada masa yang sama, dia punya fuel consumption kan not bad lah. Sebab kalau kita bawa 110, kita masih boleh dapat 15 km per liter. Okey lah untuk kereta 2.7 tan, rim 18, bergabak aerodinamik memang hauk macam ni, memang still sangat bagus dia punya fuel consumption. Tapi kalau saya bawa 120, saya dapat lebih kurang 13 km per liter. Dan kena fikir balik, saya memang jaranglah saya bawa slow. 13 km per liter tu pada hal laju 120 km sejam. Kalau kita tekan pedal kereta ni, make sure kita kena pegang steering betul-betul, sebab dia punya pergi tu terlalu kuat sehingga kan bahagian depan tu dia squat sikit, menjadikan rasa steering tu ringan. Kena jaga-jaga. Dan bercakap berkenaan dengan steering ni memang macam biasa, tipikal kereta daripada China. 2 spoke memang saya tak suka, dan dia ringan. Dia rasa macam tak connected antara steering dan juga jalan. Kita rasa macam berada dalam 2 dunia yang berbeza. Dia tak sama macam kereta-kereta daripada Continental ataupun Jepun, di mana steering dia memang sedap. Yang kereta ni memang slow dan tak sedap. Dan itulah perangai kebanyakan MPV. Memang dia buat sebegitu supaya penumpang di belakang tidak merasa pening. Dan kalau kita brake pula untuk kereta ni, kuasa membrake tu memang cukup kalau kita bawa secara normal lah. Kalau kita bawa macam orang gila, memang rasa macam tak cukup brake lah. Sebab berat dia pun 2.7 tan, dan dia akan beroperasi untuk brake secara mechanical dan brake secara regeneratif. Dan brake regeneratif tu kita boleh tukar tetapan dia dekat sini, kita boleh pilih kepada strong lah. Dan bercakap dengan brake juga, sebab apa saya rasa dia kurang sedap? Sebab suspension dia tu memang direka untuk keselesaan, untuk lembut. Di mana dalam setengah keadaan kalau kita memandu secara agresif, kita boleh rasa dia memang agak terlalu lembut. Memang lembut lah kan. Sebagai contoh, kalau saya cerita tadi, kalau saya, ni kereta kan, saya gambarkan ni kereta, kalau kita tekan minyak dia squat, tapi kalau kita membreak dia akan dive sedikit. Itu memang typical satu kereta dengan suspension yang memang direka untuk comfort. Dan perkara ini juga berlarutan apabila kita mengambil selekoh laju-laju. Kita boleh rasa dia akan ada wobble ke kiri, wobble ke kanan, dan juga ada body roll ke kiri dan juga ke kanan. Nak buat macam mana? Inilah tipikal sebuah MPV. Bukannya kereta sport kereta ni. Untuk kereta ini juga, dia mendapat safety lebih kurang 5 star. Tapi dekat C NCAP, China NCAP lah. Bukan Euro NCAP, bukan Australian NCAP, bukan American, C NCAP. Okey, walaupun kereta ni hanya ada 6 airbag, tetapi rekaan airbag dia tu menarik. Sebagai contoh, kalau kereta ni didapati terbabas dan tergolek ataupun tertel, airbag semua di sekeliling kereta ni boleh mengembang selama 6 saat sebelum dia ditutup sepenuhnya. Bagus ciri ni. Dan kalau kita tengok dia punya ciri-ciri ADAS, memang cukup komplit. Dia ada active safety, imaging assistant, driving assistant, parking assistant. So no wonder dia dapat China NCAP 5 star. Memang cukup bagus. Contohnya kan, satu benda yang kereta daripada Jepun susah nak buat adalah dia punya 360 ataupun 540 ni. Tengok ni, terang dia punya macam ni. Kalau kita bawa lebih pada 30 baru dia terpadam. Bukannya bawa 20 pun dah terpadam. Ciri ni
membantu kita kalau kita nak masuk parking macam ni contoh kan. Senang, kita nampak sekeliling tu. Walaupun anak semut yang paling kecil, yang paling bongsu, kita masih boleh nampak. So sekarang kita cerita benda-benda yang tak best lah untuk kereta ni kan, untuk berlaku adil. Yang pertama, dia punya steering ni tak ada teleskopik, hanya ada angkat dengan bawah je. Sama macam Alza. Dekat bahagian sini pula, kalau kita nak ubah aircon, kena buat dekat sini. Dengar kenapa tak letak skrin dekat sini seperti kebanyakan MPV mewah yang lain. Yang kedua, dekat bahagian sini juga kena angkat secara manual. Kalau kereta mewah lain, tekan butang, terus angkat. Barulah nampak mewah. Nasib baik saya memang ringan, saya memang kurus 49 kilo. Saya boleh lalu kat tengah sini kalau kita nak akses ke bahagian belakang. So dia memang tak ada quick access untuk masuk ke bahagian belakang kecuali dekat bahagian tengah ni. Bayangkan kalau orang tu gemuk, macam mana nak masuk kan? Terlabaman mungkin kita terpaksa masuk dia daripada pintu belakang ruang kargo tu. Okey, kita dah cerita pasal kereta ni di bahagian luar, di bahagian dalam, dia punya dinamik pemanduan, dia punya fuel consumption. So overall dia RM270,000 kalau kita nak beli MPV mewah yang baru, saya rasa memang kita boleh consider secara mendalam. Sebab apa? Sebab kereta ni memang canggih lah. Sebab kalau kita tengok secara betul-betul kan, kebanyakan orang yang beli kereta ni selain daripada sebagai kenderaan utama, dia minta bini dia bawa kereta ni hantar ambil anak pergi sekolah. Untuk urusan tersebut kita boleh guna elektrik saja, kita boleh charge kat rumah. Jadi kita tak perlu bimbang kita punya budi tu cukup ke tak cukup. Manakala kalau kita beli MPV Recon, kita kena fikir maintenance, kita kena fikir dia punya reliability, kita kena fikir dia punya warranty. Kereta ni memang dah ada warranty dan kita beli baru. RM270,000 tu, kalau saya, daripada saya beli kereta Recon, baik saya beli kereta baru macam ni. Memang ikhlas saya cakap. So seperti biasa, kalau korang nak tengok video secara detail, kita dah buat GWM versus Alphard dalam video yang sebelum ni. Boleh klik link dekat atas. Kepada golongan baik beli, korang baik beli Alphard ke, Velfire ke, Xpeng ke, Zeekr ke, tolong komen dekat bahagian bawah.